Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey korang, hari ni kita ada satu konten. Konten ni bukan pasal motor lah. Okey. Konten ni pasal kejayaan saya menangkap penyenayah-penyenayah yang berada di Malaysia. Okey. So, kita ada kita berjaya menangkap penyenayah di Malaysia. Okey, dan saya akan tunjukkan korang peratus kejayaan menangkap penyenayah di Malaysia. Okey, jom kita tengok. Kita buka kereta dulu. Okey, sekarang korang boleh tengok penyenayah-penyenayah yang saya berjaya tangkap. Ya, nampak tak? Kita zoom sikit. Nampak banyak. Okey, banyak tak? Okey. So, ni baru satu. Kita tengok yang kedua. Jom kita tengok yang kedua. Sini. Okey. Saya rasa saya letak sini. Bukan. Kita tengok yang kedua Tu dia. Banyak tak banyak dia atas guys. Yang kedua. Okey. Rasanya lebih seluruh dalam ni. Okay, sekarang tengok ada lipas tak? Sekarang kita tengok hasil tangkapan yang ketiga. Okey, ni hasil tangkapan yang ketiga. Okey, sebelah sini dia tak banyak sangat. Ada tapi tak banyak. Ada tapi tak banyak lah. Okey, ada lagi yang bebas kat luar, nampak tu? Ayo. Nampak tak? Ada yang bebas kat luar. Tak nak. Okey, tak apa. Yang penting kita berjaya menangkap beratus-ratus lipas pada malam tadi. Teknik dia senang je. Okey, korang beli keropok super ring ataupun apa-apa keropok yang lebih kurang super ring lah. Yang bulat tu dengan yang warna orange tu, yang ada cheese tu. Okey. So bila korang beli pack besar lah, puas hati. Beli pack besar dekat Speedmart ke, dekat KK ke kan, kat Giant ke, lepas tu korang potong dua. Isi dia korang jangan buang. Isi dia korang masuklah dalam bekas. Okey. So korang tinggalkan seketul-ketul je super ring tu kan, dalam plastik. Okey, petua ni saya guna dah. Sebenarnya saya tak tahu pun petua ni. Pernah dulu saya makan super ring dalam kereta. Lepas tu saya tinggalkan plastik sisa tu dalam kereta. Sedar-sedar esok penuh dalam plastik super ring tu lipas. Okey, kebanyakannya anak-anak lipas lah. Ibu dia tak tahu. Ibu dia tak masuk. Tapi banyak anak-anak lipas, yang remaja pun ada. So korang boleh gunakan tips ni. Lebihan keropok tu korang boleh makan. Korang tak dalam satu je. Okey, kalau bungkusan besar tu korang potong dua tengah-tengah. Nanti korang akan dapat dua perangkap lah kan. Okey, so semoga konten ni bermanfaat untuk siapa-siapa yang ada kereta dan banyak lipas dalam kereta. Korang boleh guna petua ni untuk menangkap penjenayah-penjenayah yang berada dalam kereta korang. Okey, itu sahaja. Kalau korang nak tanya apa-apa boleh tanya dalam komen. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, semoga korang berjaya menangkap penjenayah. Assalamualaikum.